أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Okey, selesai. Ayat yang pertama. Jom kita sambung ulangan yang kedua. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Okey, ulangan pertama ayat 79. Allahul ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun. Ulangan kedua. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun walakum fiha manafi'u sebenarnya sekali lagi. Walakum fiha manafi'u walitablu 'alaiha
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Okey, ulangan yang kedua. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. Okay, ayat 81, ulangan pertama. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ulangan kedua. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. 83. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ulangan
kedua. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. 84. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Ulangan kedua. Falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Ulangan kedua ayat terakhir. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, selesai Mega dan juga NPL kita hari ini. Dan perempuan telah pun tamat surah Al-Ghafir tadi rupanya. Okey, dan nanti petang sahabat semua boleh sambung dengan surah yang baru, surah Fussilat. Okey, insyaAllah petang. Okey, jom sama-sama sahabat semua kita tamatkan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin.
pada hari ini. Terima kasih sahabat semua yang hadir memeriahkan sesi bacaan kita pada hari ini. Terima kasih yang sharekan kepada rakan-rakan, ahli keluarga, sahabat-sahabat dan sebagainya, yang bantu rakan-rakan kita masuk melalui perkongsian link ataupun yang mention dan tag nama terus di ruangan komen. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat semua dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang sentiasa hatinya dekat dengan Al-Quran, dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat semua dan juga generasi kita yang seterusnya pun generasi yang sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, dan juga generasi yang mendirikan solat, insyaAllah. Lupa nak tambah tadi doa satu lagi, doa yang kita jangan tinggal dah mulai Rejab hari tu ya Allah, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita bersedia ke bulan Ramadan, bermula bulan inilah ataupun bermula sekarang, iaitu pada bulan Rajab. Kalau kita target nak bangun malam, kita pun cubalah. Kalau kita target nak mulai masa bulan puasa, kita mula sekarang. Kalau kita target nak tadarus bulan Ramadan penuh, nak khatam 30 juzuk, mula dari sekarang. Okay, mula dari sekarang ni maksudnya kita berlatih dululah. Cuba khatamkan dulu. Rejab dapat tak? Khatamkan Rejab ataupun Sya'ban nanti. Ataupun Rejab dan Sya'ban dapat tak khatam 30 juzuk Al-Quran. Nanti bulan Ramadan kita dah dapatlah momentum tu. Okay, insyaAllah. Jadi kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk melakukan pelbagai amal kebaikan dan menjauhi kemungkaran sepanjang 3 bulan yang istimewa ni, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan nanti kita menjadi lebih baik, insyaAllah. Okey, jadi setakat itu dulu pada hari ini. Terima kasih sekali lagi sahabat semua. Macam biasa, saya buka lagi peluang untuk sahabat Quran yang berhajat nak belajar Al-Quran secara individu, nak semak bacaan Al-Quran dengan guru dan nak dapatkan teguran yang khususlah untuk bacaan sendiri sahaja. Mungkin sahabat-sahabat semua dah ada pengalaman belajar dalam kelas ramai kan. Biasa kelas ramai ni tegurannya secara umum sahaja. Jadi kalau sahabat-sahabat nak, saya nak betul-betul bacaan saya sahaja yang diperbaik, boleh pilih untuk kelas one to one. Okay, kalau mudah mengaji ni secara online. Kalau nak offline pun boleh juga, tapi kena daftar intan lah. Okay, jadi sahabat semua yang berhajat, jom daftar dulu, booking masa dan hari nak mengaji bila. Terus maklumkan pada admin yang saya dah letak nombornya. Okay, ataupun nombornya saya sebutkan lagi sekali, 016 310 4652. 016 310 4652. Itu nombor admin one to one lah. Ataupun nak WhatsApp saya pun boleh. Sahabat-sahabat yang dah berhajat, yang dah biasa WhatsApp saya pun boleh terus WhatsApp saya. Nanti saya akan bantulah sahabat-sahabat semua dapatkan guru dan dapatkan jadual seperti yang diorang pun nak, insyaAllah. Okay, jadi setakat itu dulu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Masya Allah, tak perasan meriah start kita hari ini. Terima kasih Puan Khalijah, Puan Hasimah, Puan Zuraida Yusof dan juga Tuan Bob hadir bersama hari ini. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok untuk sambungan Al-Kahfi. Bukan sambungan, rutin mingguan kita Al-Kahfi pada hari Jumaat esok. Dan sambungan Mega petang ni terumpuan boleh sambung ya, surah Fussilat bersama dengan Ustazah yang seterusnya. Jadi saya tamatkan dulu siaran tengah hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.